Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke studio Sembang Santai MITI. Pelamin anganku musnah. Ku sangkakan panas hingga ke petang, tapi emas kawinku, emas palsu, emas tidak tulen. Jadi macam mana tu? Bersama saya pada hari ini, kita membawakan pakar daripada agensi dan juga kementerian yang akan membincangkan satu topik yang dekat di hati kaum hawa, iaitu emas. Tapi walaupun emas, bagaimanakah kita nak pastikan emas itu tidak palsu ataupun ketulinannya sebagaimana yang dinyatakan, macam mana yang kita bayar? Bersama-sama saya di studio Sembang Santai MITI. Selamat datang saya ucapkan. Kita ada daripada pihak pembuat polisi dan juga pihak berada di lapangan. Jadi saya jemput pertama sekali adalah Teknologis Dr. Muhammad Fazrul Hisham Muhammad Noor daripada Institut Meteorologi Kebangsaan Malaysia, NMIM, dan juga yang berbahagia Datuk Bahria Muhammad Tamil, Timbalan Ketersetiausaha daripada Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri atau singkatannya MITI. Sekali lagi, selamat datang. Jadi, mungkin perkara pertamalah yang perlu kita kongsikan kepada para pendengar adalah mengenai peranan agensi. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, ada dari peringkat pembuat polisi dan juga peringkat lapangan. Jadi, mungkin saya boleh mulakan dengan Dr. Fazrul daripada MMIM. Okay, terima kasih moderator Datin Mega Marisa dan juga Datuk Bahria dan TKSU. So sebenarnya ucap terima kasih juga lah kerana menjemput kami di NMIM untuk bersama menjayakan Sembang Santai MITI ni. So sebenarnya NMIM adalah salah sekretariat untuk MPK, Majlis Kebangsaan, yang mana kerajaan telah beri mandat kepada kami untuk menjalankan Akta Pengukuran Kebangsaan. Di mana Akta Pengukuran Kebangsaan ni peranan kami adalah untuk memastikan semua alat pengukuran keturunan emas mempunyai keberkesanan kepada SI unit ataupun terarah kepada SI unit. Dan juga kami memastikan semua peralatan pengukuran keturunan emas seragam. Maknanya kalau kita di KL ni 916, dekat Perlis pun 916, kalau dekat Johor 916, Sabah Sarawak pun 916. Kalau luar negara 916. 916 juga, international. So that's why yang pentingnya bila ianya akan menjadikan satu perdagangan yang adil antara pengguna dan juga peniaga. Pada masa sama dia akan beri kesan kepada industri, yang mana industri pun akan lebih percaya dari sudut pengguna. Okey. Faham. Terima kasih Dr. Fazrul. Bagaimana pula di peringkat kementerian ya, Datuk? Okey, dari peringkat MITI pula kami melihat industri emas ni sebagai sebahagian daripada ekosistem perdagangan dan juga pelaburan. Jadi aspek ketelusan, standard dan perlindungan pengguna adalah amat penting bagi kami semua. Betul lah. Jadi pembuat polisi melihat dari jauh, tapi yang melaksanakan di lapangan adalah NMIM. Tapi saya agak keliru sikit lah dari segi peranan kementerian. MITI selalunya yang saya rasa yang pergi check on the ground, pergi kepada kedai-kedai ni adalah KPDN. Okey. Tapi hari ni saya dengar MITI pula. So apakah perbezaannya lah ataupun peranan yang dijalankan masing-masing, Datuk? Okey, sebenarnya kedua-duanya ada peranan masing-masing lah, of course. MITI melihat emas dari sudut pelaburan dan perdagangan, memastikan ada standard dan juga ketelusan untuk tarik pelabur-pelabur kita. Manakala KPDN pula lebih kepada penguatkuasaan di on the ground, di lapangan. Contohnya memastikan bahawa ketulinan emas yang macam doktor tadi cakap yang 916, dia pastikan yang 916 tu memang betul-betul 91.6% adalah emas. Jadi kalau kita bayar untuk 916, katanya memang kita dapat 916 lah yang pengguna-pengguna ni. Jadi kami MITI dan juga KPDN dan NMIM saling melengkapi. MITI jaga ekosistem pelaburan dan KPDN pula dipastikan perlindungan kepada para pengguna. Okey, saya suka tu terma yang digunakan, saling melengkapi, semua menjalankan peranan masing-masing. Jadi sebersedikit kita telah menceritakan peranan-peranan dilaksanakan.
saya petik kata-kata Datuk mengenai nombor-nombor yang Datuk sebut tadi. 916, 999, saya pun dengar 24K. Jadi sebenarnya apa? Kita selalu dengar. Tapi sebenarnya tu apa, doktor? Kalau doktor boleh terangkan. Ini memang kepakaran dia lah. Nah, kan kepakaran NMIM. Kalau tak tahu kita potong markah dia kan. Okey, sebenarnya keturunan emas tu adalah kita nak tengok sejauh mana kandungan emas dalam satu bahan tu. So daripada situ bila kita tengok pada berapa banyak kandungan emas tu, dia akan transfer kepada unit. So sebelum tahun 1994, kita menggunakan karat, 24 karat, 22 karat disebabkan kita bila ada Akta Perdagangan KPDN pada tahun 1994, kita dah kuasakan kepada 916 iaitu part per thousand. So maknanya kat situ 24 karat bersamaan dengan 999 part per thousand ataupun 99.9%. Kalau dulu sebelum ni 99.9% komposisi emas di dalam sampel emas daripada bahan tersebut. Ya. Okay. Kalau 22 karat maknanya 916 ataupun 91.6% pada sampel tersebut. So maknanya baki contoh 916 tadi 8.4% adalah logam lain. That's why yang kita bila kita tengok kalau macam cincin 916 8.4% lagi mungkin ada zinc, ada copper, ada ferrum. So dekat situlah perbezaannya lah lebih pada alloy tadi. Jadi macam untuk barang kemas kan, macam kita lah Datuk pencinta emas ni. Jadi untuk barang kemas selalunya 916. 916 ya, 916 selalunya 916. Kalau Malaysia ni 916. Ya. Okay. Tapi kalau macam gold bar tu ataupun jongkok emas lebih pada 999. So itulah rasa macam dari segi pelaburan Datuk. Bukan nak kata barang kemas tu bukan pelaburan kan. Kalau kata bukan pelaburan nanti tak beli pula. Kan? Okey. Seterusnya doktor telah menerangkan mengenai peranan dan Datuk juga. Tetapi ingin saya membuat sedikit sorotan lah di mana NMIM dan juga bersama SIRIM telah dibawa kepada untuk menghadiri satu international event di mana MITI adalah Kementerian Penaju, iaitu Expo 2025 Osaka Kansai yang telah berlangsung selama 6 bulan tahun lepas dari bulan April sehingga bulan Oktober. Dan NMIM bersama SIRIM hadir di Minggu MITI dan membawa peralatan di sana. Jadi kita telah membawa pengetahuan dan teknologi di peringkat antarabangsa. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit apa yang terjadi dan apa yang dipaparkan di sana. So mula saya ucap terima kasih banyaklah kepada MITI kerana menjemput kami lah ke Osaka. Okay, so harap lepas ni boleh jemput kami lagi untuk next punya expo. Dekat mana? Dekat di Riyadh kan? 2030. Lagi kesan impact dia pada untuk gold kan. Saya rasa kedai emas di Arab sana memang lagi besar-besar barang-barang kemas ya. So tujuan kami bila berada di Expo Osaka itu adalah untuk memberi kesedaran pada pengguna terutamanya di peringkat international, peringkat antarabangsa, dan juga kita nak menunjukkan yang kita punya keupayaan, Malaysia punya keupayaan yang kita boleh mengukur keturunan emas sama level dengan negara maju yang lain. So that's why kita waktu tu kita bawa alat dipanggil PMB, Precious Material Verifier. Kita mula plan cadang nak bawa SRF, tapi disebabkan alat SRF tu melibatkan radiation, so banyak prosedur yang perlu ditempuhi. That's why yang kita bawa bawa alat PMB ni. So memang kita dapat banyak daripada pengunjung sana test dia orang punya goal lah untuk check, dan juga kita pun ada aktiviti pocket talk antara kita punya Dr. Adlan memberi aktiviti ke sana, memberi juga kesedaran melalui pocket talk lah pada audience di Osaka. Di Osaka. Jadi orang di Jepun juga pakai emas kan ya? Betul tak? Saya ingin mengucapkan tahniah lah di MITI apabila kita lihat pengumuman yang telah dilaksanakan. Malaysia telah membuat pencapaian yang cemerlang di mana KPI yang telah disasarkan. Salah satunya kita mencapai 24.45 bilion daripada potensi perdagangan dan pelaburan, dan emas dibawa sebagai salah satu teknologi yang boleh diperhatikan untuk pelaburan oleh pihak luar. Dan Datuk, bagaimanakah aspirasi MITI lah ketika itu sebagai peranan Kementerian Penaju di Expo Osaka?
Okey, sebenarnya dengan membawa je NMIM tu ke Osaka, ini adalah menunjukkan bahawa Malaysia ini adalah satu negara yang mementingkan pengukuran. Jadi kami MITI sebagai supervising ministry lah kepada NMIM ni, kami adalah menjadi champion kepada pengukuran ataupun measurement. Jadi bila kita orang tahu, bila berniaga dengan Malaysia ni, kalau you katakanlah 1 kilo tu, you memang dapat 1 kilo. Dan you satu meter you minta sesuatu tu, dia akan dapat 1 meter juga. Jadi samalah macam emas ni. Jadi bila kita bawa teknologi kita ke Osaka ni, kita menunjukkan kepada semua negara-negara yang lain bahawa Malaysia mempunyai kekuatan di dalam measurement ataupun pengukuran. Jadi ia akan menonjolkan kemampuan kita di sana dan juga meningkatkan keyakinan pelabur dan juga pengguna yang akan datang kepada kita lah. Dan saya difahamkan bahawa ketika bus emas kita dibuka, mendapat sambutan yang betul tinggi sekali. Sampai dengar kena stop people from queuing kan. Betul. Okey, lepas tu sampai traffic jam lah yang dengarnya kat dalam Osaka Pavilion tu. Maknanya sesak lah Malaysia Pavilion. Malaysia Pavilion tu, ya. Itu Datuk kita bawa alat kecil ni, kalau alat besar tu lagi lah panjang lainnya. Okey, maknanya dari segi kita memaparkan Malaysia, integrity, telus dan meningkatkan keyakinan. Kerana we have institutionalized lah governance dari segi emas. Saya rasa memang itu salah satu perkara yang amat bagus telah diketengahkan. Adakah ketika apa yang difamirkan di sana sama konsepnya dengan apa yang kita war-warkan di bawah NMIM, SIRIM, Kementerian di peringkat domestik? Ada perbezaan di luar negara ataupun di sini? Sebenarnya konsepnya hampir sama. Sebabnya yang pentingnya adalah kita nak menonjolkan kepada macam mana risiko tuan emas. Kebanyakan rakyat ni dia akan tengok bila beli emas tu, dia lebih tengok kepada berat tu. Sebenarnya berat tu tak ada isu sangat. Kalau based on pengalaman saya, bila kalau beli 10 gram yang kita dapat. Tapi dia orang public tak nampak dari segi keturunan emas tu. Itu yang kita nak sedarkan pada public, pada rakyat, bahawa keturunan emas pun antara perkara penting untuk membeli emas. Berat dah sama, tapi bila bawa untuk timbang dan sukat mungkinlah kan ada ketandusan kewangan, tetapi harganya pula sebab bukan sebagaimana komposisi emas yang dinyatakan. Jadi itulah perumpamaan yang saya gunakan tadi. Contoh saya katakan emas kawinku, emas palsu, emas tulen. Besar akibatnya tu. Kan? Jadi bagaimana kita nak terbitkan kesedaran ataupun adakah caralah mungkin dari segi bahasa yang mudah faham mengenai pengukuran keturunan emas, sama ada ia boleh juga diakses oleh individu, not just kepada pekerja ataupun industri. Untuk pengukuran emas sebenarnya kita ada 2 kaedah. Satu kaedah musnah, satu lagi kaedah tanpa musnah. Dan dua-dua kaedah ni kita ada di NMIM. So kita ada. Kaedah musnah ni dipanggil fire assay dan juga ICP OAS. Okay? So dua-dua ni akan mengukur keturunan emas. Berapa kandungan emas yang berada di sampel lah. Manakala untuk pengukuran tanpa musnah ni kita ada SRF, macam kita bawa ni SRF, kita ada precision fire, kita ada densimeter, kita ada tonic pen. Untuk NDT ni ataupun tanpa musnah ni, dia ada kekuatan dan kelebihan masing-masing. Kekuatan kekurangan sebenarnya, Okey, untuk SRF dan juga tonic pen ni, dia hanya boleh kesan emas ni sampel tu melalui permukaan saja. So kalau katakanlah contoh, saya ambil ini contoh, kalau kita ada sekarang ni adalah tungsten ni, panggil tungsten. Kalau katakanlah kita salut gold tu, emas tu di tungsten ni, alat-alat seperti SRF dan juga pen tak dapat detect, tak dapat kesan emas tu. So harga untuk tungsten ni lebih kurang dalam, kalau boleh teka berapa ringgit harga ni tungsten ni? RM10.
RM10. Murah sangat lah tu. Murah sangat. Saya naik sikit RM100 mungkin. Hampir tepat. Hampir tepat. Hampir tepat. RM100. Tapi kalau disalut dengan gold, dengan emas, dia cuma modal lebih kurang RM100 dan juga gold sikit, dia dapat jual pada RM12,000. Oh, untung besar. Ya, untung besar. Tetapi sakitnya kalau terjadi kepada kita kan, Datuk betul. kan. Banyak isu sebenarnya. Banyak isu sebenarnya. So that's why yang kita ada peralatan lain pula dipanggil Precious Metal Amplifier PMB yang boleh detect logam lain dalam gold bar tu lah. So tetapi konsep untuk PMB tu dia lebih kepada kerintangan. So dia akan dapat detect. Dan ada satu lagi dipanggil densimeter. Densimeter pula dia akan menguji emas tu menggunakan konsep ketempatan. Kalaulah ketempatan metal tu sama dengan emas, dia akan dapat detect semua gold. Itulah benda. Okey, kita telah kongsikan mengenai ketulinan emas kesedaran. Tetapi macam mana? Agak sukar. Rupanya sama kalau kita lihat daripada segi mata kasar. Banyak dijual merata-rata online dan juga di kedai-kedai. Jadi bagaimana saya nak pastikan? Mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana kita buat satu demo testing kita nak menguji emas. Sebab apa yang doktor explainkan tadi tu teknikal doktor. Saya buat macam saya faham. Tetapi itulah mungkin sekiranya kita buat satu demonstrasi untuk menguji ketulinan emas, mungkin saya dan juga pendengar di luar sana akan lebih faham apa yang doktor maksudkan. Ya Datin. Ya, bila Datin beritahu berkenaan dengan gold ni, emas ni, memang susah untuk pandangan mata kasar tu. Sebenarnya saya pernah ada satu pengalaman. Kita bawa emas tulen, bawa ke yang di pajak gadai. Pajak gadai kata dia ni memang pakar untuk melihat je kan. Tapi bila kita bawa emas tu ke pakar yang dia katakan melihat je boleh tahu emas ke tak, dia kata emas tu tak tulen. Tapi sebenarnya emas tu tulen. That's why. Sebab tu yang pentingnya alat pengukuran ketulinan emas tu lah. So kita hari ni kita bawa alat SRF dan juga PMB, kita akan tunjukkan macam mana kita mengukur ketulinan emas. So hari ini saya akan menjemputlah tim saya, sahabat saya untuk mengukur ketulinan emas. Macam mana nak menunjukkan pada semua macam mana kami menguji ketulinan emas ini. Datuk, jadi boleh Datuk kita minta Boleh. NMIN test, Boleh. buktikan apa yang mereka katakan. Boleh Datuk? Ya. Okey. Jom sila kita buat demonstrasi ketulinan emas. So di sini kita bawa sebahagian daripada peralatan pengujian yang ada dalam industri dan juga NMIM yang kita wujudkan. So kita ada alat dipanggil SRF Analyzer yang digunakan untuk menguji ketulinan emas, dan kita ada juga dipanggil Precious Metal Verifier yang mana kita akan uji gold bar coin untuk pastikan sama ada dalam sampel tu adalah gold pure ataupun tidak. So di situ kita akan uji. Kalau contoh dekat sini kita tengok sampel yang gold yang akan sama warna dan juga bentuk. Rupanya sama kan Datuk. Saya pun tak dapat nak pastikan mana yang palsu, mana yang tulen. betul-betul tulen lah. So di sinilah kita kata daripada mata kasar kita boleh tengok warna kalau kita boleh bedakan, tapi sangat subjektif. Sebab tu kita perlukan peralatan untuk kita tentukan ketulinan tu dengan lebih tepat. So saya tunjuk satu demo, contoh di sampel ni kita akan uji sama ada dia ada tulen ataupun tidak. So kita akan letak je sampel dekat bahagian kamera yang difokuskan, dan kita akan tekan pada bahagian start untuk dia jalankan X-ray untuk menguji ketulinan ni. Okey. So this is not evasive lah. Yes. Tak perlu nak potong. Tak perlu pun nak potong. Dia sangat simple dan sangat cepat. Kita boleh setting dalam 10 saat, 20 saat saja. Okey. Jadi kalau pihak public nak guna, dia sangat cepat untuk dia uji. Dan dia tak merosakkan lah. Dia tak merosakkan sampel. Itu yang saya risaukan. Takut public rasa kalau nak uji emas kita rosak. Betul. Jadi ini kaedah yang kita musnahkan. So kalau kita tengok sini, dia ada bagi berapa kandungan yang terdapat dekat sini. Pada asalnya kita jangka dia adalah 916 dengan penandaan dia. Tapi bila kita tengok dekat sini, dia hanya menunjukkan tembaga, dia ada zinc dan juga ada nikel. Bermaksud sampel ni adalah sampel yang palsu. Inilah emas kahwin palsu tadi tu. So di sini cepat juga ya. Yes, dalam 10 saat kita dah boleh selesaikan dekat situ. Okey. Cuma dan dia memang that is correct lah kan? Yes, dia correct. Sebab di NMM kita dah bangunkan standard untuk kita verify equipment before kita buat analisis.
Tu tujuan dia. Bila di industri, kita pastikan alat tu dah calibrate, baru kita akan uji barang tu semua. Okey, dengan seliaan daripada pihak Sirim. Sirim. Ya, betul. Okey. Contoh macam tadi, barang ni, kalau kita kata palsu, betul ke? Okey. Rupa samalah. Rupa sama macam Rupa tadi. sama. Okey, saya uji. Okey, sama kita akan fokuskan pada bahagian sampel tersebut pada mana-mana point yang kita boleh analisis. Sebab kadang ada barang, loketnya lain, rantainya lain. Walaupun dalam satu barang tu sendiri. Itu pun satu penipuan yang boleh ada dalam industri kita ini. So bila kita uji, kita point mana-mana random secara point. So bacaan dia adalah lebih daripada 91.6. Untung lah. Berapa persen tu? 92.4%. 92.4%. So bila 92%, 916 dia sebenarnya adalah 91.6%, sehingga 95% dia masih lagi dalam kategori 22 karat ataupun 916. Tu dia punya range lah. Okey. So kita pastikan datimnya goal betul lah. Kalau saya punya. Okey. Tapi kalau ikut atas perdagangan, kalau kata dapat 915, peniaga tak boleh jual emas tu sebagai 916. Dia Betul. letak bawah pada maknanya 850. Itu adalah memang dalam atap perdagangan. Okey, Dan harga dia berbeza lah. Harga lebih murah lah. Itu yang dekat situ. perbezaan harga tu lah kan perbezaan memainkan peranan. Nampak efisien Datuk, telus dan simple lah, mesin ni pun tak besar. Betul. Tapi kalau kita tengok dalam isu penipuan ni, terutamanya contoh dalam bar. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, kita nak pastikan ada penandaan NMIM dan juga gasing. Di situ pengguna boleh ada keyakinan terhadap produk tersebut. Jadi bila dia buat test, contoh saya buat test, saya Walaupun diselaputi, walaupun tapi diselaputi, still dia masih lagi buat. boleh analisis. Okey. Dia tak perlu terbalik lah dia. Kita boleh buat. Kalau kita nak lebih yakin, kita terbalikkan dia je. Okey. Saya dah nampak Datuk, 99.9. Ya, 49. 49. Sebab dekat produk tu bila dia declare 49, 99.99, NMIM kita kena pastikan dia dapat value keturunan tu mesti lebih pada 49. Kalau dia buat tandaan 49 tetapi hanya dapat 99.90 macam tu, dia tidak boleh declare dalam produk tu adalah 49. Okey. Sebab ada perbezaan dia. Betul. Berkira betul tapi berkira yang baguslah ni. So value dia adalah 99.99. So bila industri hantar kepada kita akan verify bukan saja gunakan alat ni, kita akan guna juga kaedah dipanggil precious metal verifier ni. So tujuan dia adalah untuk kita pastikan bahagian luar dah betul 999.9, tapi bahagian dalam betul tak emas tu betul atau tidak. Okey. Itu yang kita nak pastikan. Jadi kita akan verify menggunakan verifier ni, dia menggunakan kaedah resistivity. So kalau kita tengok dekat sini dia kata gold pure. Okey. And then saya tunjukkan dekat sini. So bila kita zoom, dia akan ada bar dalam tu. Nampak dalam bar kalau boleh zoom. So bar tu menunjukkan pure gold. Tak ada metal lain dalam tu. Okey. Bagaimana kita nak tengok contoh sama ada dia adalah palsu ataupun tidak? Saya ambil contoh macam ni. Okey, ini adalah gold pure 1 ounce. Okey, 1 ounce ni lebih kurang 32 gram. 32 gram kali 600 lebih kurang 18 ke 20 ribu. Okey, ketumpatan yang ada di dalam ni adalah sama dengan ketumpatan gold pure yang mana asalnya datang daripada tungsten tadi. Okey, bila kita masuk dalam desimeter, kita akan dapat 24 karat iaitu 99.99. So bila kita uji je ni, contoh saya uji dengan SRF. Okey. Okey, dan kita uji. Agak-agak dapat berapa? Agak-agak dapat berapa? Cuba tengok. Dekat sini tulis 99.9 99.9. Betul? 49 juga. Bermaksud bahagian surface dia dah salut ketebalan. Okey. Okey, jadi di NMM kita tak akan bergantung pada satu alat saja. Kita akan verify 2-3 equipment untuk kita sahkan sama ada dia pure ataupun tidak. Okey. Maknanya satu periksa luar, satu periksa dalam. Okey. Jadi kita ambil daripada sampel sini tadi. Yang tadi doktor cakap dia hanya Selaput dia yang boleh semak selaput saja. Ya, di permukaan saja. Okey. And then bila kita verify dekat sini, satu penandaan hitam dekat dalam kotak tu dia dah tak ada. Menunjukkan ada metal lain dalam tu. Jadi kita di sini sebelum sampel tu kita keluarkan dalam logo NMM tu,
kita kena verify dulu sama ada dia adalah pure ataupun tidak. Sebab kita nak pastikan apa yang kita keluarkan adalah produk yang berkualiti dan boleh digunakan untuk Kenalah jaga standard NMIM, Standard NMIM kan, itu sendiri. kepercayaan. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita telah laksanakan sesi pengujian keturunan emas. Rupanya tak susah. Ia adalah alatannya pun tak besar, efisien dan tidak mengambil masa yang lama, tetapi hasilnya meyakinkan. Datuk yakin? Kalau Datuk yakin, saya yakin. Yes, mestilah yakin. Mestilah yakin. So thumbs up lah kepada SIRIM dan NMIM. Datuk, dari sudut kerajaan lah, aspirasi kerajaan, dalam perkara ini, bagaimanakah apa yang Datuk hendak sampaikan mengenai kepentingan lah kesedaran yang kita hendak bawa kepada masyarakat pada hari ini? Okey, dari segi kerajaan kita memang mau orang kata apa, to champion standards, menerajui ketapatan pengukuran ni. Jadi kita nakkan yang standard yang tepat dan juga telus. Jadi dalam hal ini I think antaranya ialah supaya emas kita ni, kalau orang beli emas kita, people know is kalau kata macam tadi doktor gunakan apa ni, dia gunakan tadi per apa, 1,000. Tapi saya ni orang layman, jadi kita gunakan 91.6% lah kan. Kalau dia dapat dia beli 91.6%, then is 91.6% should be gold lah. Macam Datuk kata tadilah, 1 meter 1 meter lah. Okey, so kita nakkan emas kita ni mencapai satu standard yang diiktiraf secara global. Jadi dengan cara itu kita dapat membina ekosistem yang baik dan juga yang dipercayai oleh seluruh negara dan juga rakyat-rakyat di luar sana. Okey, dalam ni I think NMIM dan bersama SIRIM ada mewujudkan satu skim yang dipanggil Gold Hallmarking Scheme. Betul tak? Betul. Doktor. Produk emas yang menyertai skim ini dibenarkan menggunakan logo NMIM dan logo gasing SIRIM sebagai tanda pengiktirafan. Dan setakat ini yang kita rasa agak apa orang kata concern, agak hanya sebab dalam 200 pembuat emas tu hanya dalam 10 saja doktor yang telah mendaftar untuk bersama dengan skim ni. Jadi maknanya sekiranya ada gold hallmarking scheme ini, macam kita beli helmet lah, helmet yang ada cop SIRIM tu, kita yakin selamat dan telah diperiksa. So gold hallmarking scheme ini memainkan peranan yang sama. So untuk gold hallmarking tu sebenarnya kita dan juga macam Datuk cakap tadi memang betul. So kita dan juga SIRIM memang adakan gold hallmarking tu, yang bahagian kami ni adalah untuk menguji keturunan emas. So kalau kita boleh tengok betul, logo hallmarking tu berada di sinilah, logo gasing dan juga logo NMIM ni lah. Okey, logo NMIM ni. Mungkin boleh close up lah kot. Nanti boleh close up kan. Okey. So kat situ tugas kami adalah menguji keturunan emas tu. Yang part SIRIM pula dia akan pergi audit kilang emas tu. Melalui MS 1247. Ada dokumen standard lah. So bila satu kilang tu meet dengan requirement dokumen standard tu, barulah kilang dibenarkan untuk menggunakan logo NMIM dan juga logo SIRIM pada produk mereka. Yalah, tapi saya rasa kalau saya di pihak pengguna, senanglah kalau dah ada. Jadi saya tak perlu nak pergi hantar untuk periksa dan lain-lain. Ia akan memudahkan pengguna. Tapi itulah statistik yang Datuk sebut tadi. 10 daripada 200 pembuat emas. Mungkin kita gunakanlah peluang ini untuk mempromosikan kepentingan gold hallmarking scheme ini dalam pasaran supaya memudahkan pengguna-pengguna di luar sana tak perlulah take the extra steps untuk menguji emas mereka tunai atau tidak, agar mereka yakin dah dapat, dah ada cop. Betul. Setuju. So nak ulas sikit ke untuk gold hallmarking scheme lagi, lanjut untuk kita bagi peluang ni untuk promosikan. Tetapi itulah macam gold hallmarking ni memang sekarang ni dah banyak company dah mula start. Sebenarnya kita start gold hallmarking ni tahun 2015
21. Sebenarnya benda ni dah lama, macam 2000 lagi isu-isu fake gold ni, isu-isu emas palsu ni. Tapi kita cuba bagi promosi kepada penghilang emas dan sekarang ni tahun 2026, so yang macam Dr. cakap, bukan ada 10 company syarikat yang dah ada gold marking. So kita nampak ada peningkatan lah dan mempunyai kesedaran pada mereka. Dan sebenarnya kami juga promosi juga kepada pajak gadai sebenarnya. Pajak gadai dia bila nampak logo hallmarking and SIRIM ni dan juga NMM, mereka lebih mudah untuk menerima produk ni. Ya, memudahkan pengguna lah. So maknanya Datuk, kalau dari pihak kementerian, if kita nak roll out sesuatu tu voluntary lah kan, konsep paksa rela tidak boleh diguna pakai. Datuk ada apa-apa nak tambah dalam perkara ini tentang mempromosikan gold hallmarking scheme? Okey, dalam hal ni peranan NMIM dan juga SIRIM sebagai agensi di bawah MITI, kami adalah tunjang kepada standard. Jadi kita mahukan supaya ni diwawarkan dan lebih ramailah yang lebih prihatin kepada standard dan memastikan bahawa ia adalah selaras dengan standard-standard antarabangsa, betul tak, Doktor? Ya, betul. Selain daripada itu, kita juga mahukan supaya pengguna-pengguna kita supaya lebih prihatin dan lebih tahu tentang hak-hak mereka lah dalam hal ini. Jadi bukan saja kalau sekarang ni, kalau mungkin like macam Datin cakap tadi, mungkin for them to go one extra step, it's a bit difficult. Betul. Tapi as long as this manufacturers ada this hallmarking scheme ni, dan juga ada tanda SIRIM, tanda gasing SIRIM. Jadi kita harapkan supaya mereka akan lebih percayalah dan lebih, bila mereka perlukan bukti-bukti ini, maka manufacturer akan lebih mahu untuk menyertai skim ini. Ya, Faham. Jadi maknanya bagaimana Datuk kata, hak pengguna untuk pastikan mekanisme dah ada. Jadi kita mungkin memberi sedikit tekanan, tetapi saya rasa in the long run ia menguntungkan pembuat dan kedai-kedai emas lah. Kalau dah ada tu, mungkin ia boleh jadi bukan satu burokrasi tetapi satu faktor tarikan. Kerana anda telus berintegriti yang memberikan kualiti yang terbaik kepada pengguna. Betul. Okey, banyak tadi kan kita sebut pasal penipuan, banyak keluar di dada akhbar dan lain-lain. So kita cakap macam real sikit lah, ini tips yang kita nak bagi. Kalau saya pembeli biasa, bila nak beli emas pada hari ini, sebab program ni adalah baru kan, apa perangkap-perangkap atau red flags yang perlu saya waspada? Okay. Datuk? Okey. Sebenarnya bila kita bercakap tentang amal palsu ni, dia ada 2 layers. First layer ialah bila emas tu antara emas ataupun bukan emas. That's the first layer. Tapi rupa macam emas. Rupa macam emas. Lepas tu kalau betul dia emas, okey. Kalau betul dia palsu, dan kita ketepikan dia. Tapi dalam emas pula, adakah dia seperti yang diiklankan? Adakah dia kata 916 pada hari ini, katakanlah harganya mungkin, kalau tak silap saya 660 lah. Okey. Kalau kamu bayar 660 ringgit untuk 1 gram, are you getting 916? Tu lagi satu, betul tak, layer yang perlu kita ketahui. Artinya adalah adakah ketulisan tu seperti yang diwawarkan. Lagi satu yang kita kena tengok red flag ialah kalau tak ada receipt lah. Receipt tu adalah satu yang penting, kerana apa-apa berlaku, you can go back kepada kedai tersebut, ataupun you can go back, atau kalau dah memang tak tiada dalam pesan, dan mungkin ke ke badan ke tribunal pengguna lah. Tapi dengan ada receipt-nya, proses tu akan lebih mudah. Pentingnya lah receipt. Dan maknanya beli emas perlu ada dokumentasi, simpan dokumentasi tersebut lah. Jikalau orang ada nak sua kepada kita emas tapi dia kata tak ada receipt, so itu adalah red flagnya. Betul. Walaupun rupa sama,
Tetapi tak semestinya emas. Okey. Betul. NMIM ada apa-apa doktor nak tambah? Saya tambah sikit. Sebenarnya macam mana wujudnya gold ni dalam NMIM, sebenarnya bila ada isu emas palsu ni lah. Apabila pihak KBDN datang pada kami untuk bantu mereka, sebab mereka dapat banyak komplain daripada pengguna. So kami develop makmal emas. Seterusnya kami panggil pajak gadai waktu tu. Kita panggil pajak gadai emas, lebih kurang dalam 14 pajak gadai emas kat Malaysia. Dan kita buat survey pada mereka. Sebabnya kita nak tahu ada tak betul ke ada isu emas palsu ni. Ya. So bila kita buat survey, 13 daripada 14 menyatakan kena tipu. Almost 100% tu. Ya, satu saja yang kata tak kena tipu. Saya tak tahu sama ada satu tu memang tak kena tipu ataupun dia tak tahu pun yang dia kena tipu. Yelah, mungkin juga. That's why yang kita kata memang isu ni memang berat. That's why yang kita cuba bantu rakyat melalui program macam ni lah. So balik pada soalan tadi, macam mana nak Datuk reflect tak? So kita tahu macam Datuk cakap tadi, harga 1 gram 660 sekarang Datuk RM660 sekarang. Dulu rasanya ada RM30, RM50. Saya pernah beli emas waktu pada tahun 1998, harga dia RM35. RM35. 1 gram. So kalau dah harga sekarang RM660, tapi orang jual RM30, so confirm lah. Kan? Itu confirm. Lagilah kita kena waspada. Ya, dan juga ada satu kes tahun 2023 di mana Akhbar Kusumo menyatakan seorang suri rumah kerugian lebih kurang RM116,000 disebabkan oleh dia beli di online. So bukan tak boleh beli ke online, tapi cuma kita kena pastikan yang bila beli online tu kita pastikan yang menjual tu kita yakin atau tak. Dan juga macam Datuk cakap tadi, kena ada resit. Sebab resit tu nanti yang akan kita bawa kepada tribunal pengguna lah. Sebagai bukti lah. Sebagai bukti, ya. Sebab bulan lepas kita ada, NMM ada mesyuarat dengan pihak KBDN berkaitan dengan tribunal pengguna ni. Pihak KBDN menyatakan bahawa 93% kalau bawa ke tribunal pengguna akan menang. Akan menang. Ya, dengan syarat bawa semua dokumen tu. Penting tu hak-hak pengguna sebagaimana dikongsikan. Tapi itu kaedah sekarang. Cuma sekarang ni kita rasa melalui kesedaran ini kita nak up the level sedikit di mana ia ada satu kaedah. Okey, jikalau pengguna mengenengahkan perkara ini sebagai hak anda dan anda menunjukkan sekiranya kedai tersebut ada ini, menerbitkan keyakinan, dia akan membantu anda dalam perkara ini. Dah tak payah nak cari resit lah. Mungkin boleh bawa aja ni. Kan? Mungkin boleh kan? Boleh. Okey. Tambah sikitlah pengetahuan mengenai langkah untuk melindungi diri. Kalau saya pembeli biasa, apakah langkah paling praktikal yang saya boleh buat untuk elak kena tipu dalam pembelian emas ni? Okay. Ataupun kalau katakan ada emas turun-temurun keluarga, macam mana nak pastikan tiada pertelingkahan? Kerana emas ni kan memang kita jadikan harta pusaka lah selalunya. Okey, kalau saya jawab ke? Boleh Datuk. Okey, ingat emas pusaka bagi Datuk je. Pasal Datuk boleh tambah. Okey. So kalau macam ada emas lama tu, first yalah, resit pun dah tak ada kan, memang pusaka kan. So sebenarnya boleh je kita bawa ke NMIM untuk public. So kita sebenarnya sedang set up satu perkhidmatan untuk public, untuk orang awam, untuk kita menguji ketuanan emas lah. So di situ kita akan bagi sijil dan juga daripada situ bolehlah kita tengok sejauh mana ketuanan emas yang kita ada, emas-emas yang lama tu. So kita akan keluarkan nanti insya-Allah dalam 2-3 bulan lagi lah, kita tengah set up untuk tu. Kalau emas lama ni apa dia orang panggil emas mayam, emas. Dia banyak panggilan emas yang lama tu. Sebabnya itu sebenarnya emas lama tu kita lebih kepada sebelum tahun 1994. Itu sebelum Akta Perdagangan tu. Jadi banyak beberapa peratus yang lain lah daripada 19. Betul. Sebab sekarang that's why yang kita lebih pada unit SI yang sistematik, yang unit metrik. So kita lebih kepada kita boleh traceable ataupun memberi kesan kepada SI unit. Yang lama tu yang unit yang lama lah. Okey. Tapi penting tu
Walaupun emas lama, emas tetap emas. Dulu murah, sekarang dia mahal. Kan, dan ia menjadi harta pusaka lah untuk pembahagian kan. Betul. Memang perlu ada, kalau tak memang boleh jadi gaduh. Datuk silakan Datuk kalau nak tambah dari segi dasar. Dari segi dasar kami amat mengalu-alukan supaya lebih banyak pengelang-pengelang lah untuk menyertai gold hallmarking scheme ini. Dan kita harapkan supaya pengguna-pengguna pun lebih prihatin dan lebih peka. Dan bila pengguna-pengguna meminta dan bertanya adakah emas ini mempunyai gold hallmarking mark tu, dan mungkin pengelang-pengelang akan lebih nampak kepentingannya untuk menyertai gold hallmarking scheme oleh NMIM ini. Jadi antaranya lah mungkin dari segi pengguna pula, mungkin pada kita dalam kita membeli tu kita kena fahamlah asas seperti harga emas. Kalau kita nak beli tu adalah kita make sure that dia 916 ke 916 ataupun 999. Dan kita juga kena tengoklah di mana kita membeli. Jadi kadang-kadang tempat kita beli tu pun pentinglah kan. Dan juga tadi doktor ada sebut tentang beli secara atas talian. Atas talian ni masalahnya you tak nampak bendanya dan kadang-kadang penjualnya pun kita tak kenal. Jadi mungkin untuk benda-benda perkara ni kita lebih berhati-hatilah. Ya Datin, saya rasa kita kena bijak daripada menjadi mangsa lah. Ya. Betul, kita pun maknanya kita sampaikan mengenai hak pengguna. Betul penting sebab emas bukan murah. Nak beli pun kan kena kumpul duit nak membelinya. Betul, kan. Ada amat menusuklah sekiranya saya beli emas tidak tulen ataupun peratusnya adalah kurang. Kerana ia boleh dijadikan sebagai satu pelaburan atau simpanan. How I wish kita ada masa yang lebih lagi, tetapi saya rasa kita telah menyampaikan maklumat yang penting kepada pengguna di luar sana melalui sesi Sembang Santai MITI. Sebelum kita akhiri, bagi Datuk, Doktor, mungkin satu nasihat ringkas kita mulakan daripada NMIM terlebih dahulu. Terima kasih Pak Datin. Nasihat ringkas adalah ilmu. Kita nak beli emas, jangan ikut trend saja, kena ada ilmu. So saya rasa kalau follow kita punya podcast ni, insya-Allah semua dah berilmu, so tahu nanti yang mana emas, yang mana bukan emas, palsu. So tu jelah. Okey. Yang bahagia Datuk, sila. Saya dari sebagai antara orang kata tunjang kepada pengukuran ni. Jadi kami amat menggalakkanlah supaya pengelang-pengelang kita untuk menyertai skim gold hallmarking ini dan juga dengan adanya mereka menyertai skim ini, produk-produk mereka akan dibenarkan menggunakan logo NMIM dan juga logo gasing SIRIM lah. Jadi bila lebih ramai pengguna meminta supaya dan memilih untuk membeli emas yang ada logo ni, maka rasanya lebih ramailah dan lebih banyak pengelang yang akan menyertai skim ni. Betul. Okey, terima kasih yang bagi Datuk, terima kasih Dr. Fazrul. Ilmu telah disampaikan, moga-moga dapat terbitkan kesedaran kerana saya rasa ia adalah win-win situation kepada kedua-dua belah pihak. Jadi sekali lagi terima kasih di atas perkongsian yang telah diberikan. Terima kasih kerana sertai Sembang Santai MITI. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua.